Pernah tak terfikir apa agaknya yang bermain dalam fikiran seseorang? Jom kita selami monolog Pak Ari. Kisah kita bermula di kampung Bukit Lalang. Nampak tenang kan? Tapi di sinilah semuanya bermula. Jadi, siapa guru kehidupan di kampung ni? Dia bukan orang yang anda sangka. Inilah dia Pak Ari. Dia tak ada jawatan besar, tapi dihormati semua orang kampung. Dia cuma pesara juruteknik, bukan ketua kampung pun, tapi orang panggil dia guru kehidupan. Dan kebijaksanaannya datang daripada monolog dalaman dia. Jom kita cuba nampak apa yang difikirkan. Contohnya, masa hujan turun, bagi dia ia rahmat. Tapi kalau hati kita asyik merungut, Jadi, kuncinya mudah je. Cara kita pandang sesuatu, itulah yang menentukan segalanya. Semuanya tentang kesyukuran. Prinsip utama dia, husnuzon. Maksudnya, sentiasa bersangka baik walau apa pun yang jadi. Ketenangan dalaman inilah yang dia kongsi, bukan dengan ceramah, tapi melalui dialog dengan orang kampung. Macam kat pasar pagi, sambil beli ikan, sambil itulah dia kongsi pengajaran hidup. Nak tahu macam mana diamalkan husnuzon? Kita tengok kisah durian yang kena curi ni. Bila orang kampung bising, Pak Ari cuma cakap, mungkin dia lapar, kita tak tahu cerita dia. Nampak tak, cara dia yang tenang tu lebih mengajar daripada sebarang bebelan atau hukuman. Dan cara fikir macam ni bukan untuk orang kampung je, tapi relevan untuk isu negara. Dia bandingkan zaman dulu dengan sekarang. Dulu kita jaga lidah, sekarang kita jaga likes. Nasihat dia untuk zaman digital, 3 benda je. Tabayun, guna akal dan pegang amanah. Sebab bagi dia, bila kita jaga apa yang kita cakap, secara tak langsung kita jaga satu kampung. Dia juga kritik tindakan yang nampak sibuk tapi sebenarnya tak ada hasil pun. Fokusnya pada impak sebenar, bukan laporan tebal, bukan gambar viral. Apa yang betul-betul berubah? Jadi, apa pengajaran paling besar dari semua ni? Semuanya berbalik pada satu perkara, iaitu kita kena belajar dengar suara orang yang diam. Di situlah kita akan faham. Jadi persoalannya untuk kita, suara siapa yang diam? Yang kita perlu mula dengar. Untuk lebih banyak hikmah, anda boleh baca sendiri Dialog Kampung, Bicara Negara.